Perikatan Nasional diambang perpecahan. Perikatan Nasional PN kini berdepan krisis dalaman paling serius sejak penubuhannya apabila hubungan antara Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan PAS dilihat semakin tegang dan terbuka, mencetuskan persoalan besar terhadap kestabilan serta masa depan gabungan itu. Ketegangan ini dilihat semakin memuncak susulan beberapa perkembangan dalaman, termasuk desakan supaya Tan Sri Muhyiddin Yassin melepaskan jawatan Presiden Bersatu, pertikaian terbuka mengenai jawatan pengerusi PN. Selain krisis politik di Perlis yang membabitkan pemecatan dan pertikaian keahlian Wakil Rakyat PAS. Antara episod yang mencetuskan kegelisahan ialah dakwaan campur tangan dalaman antara parti, pemecatan tokoh-tokoh Bersatu yang didakwa berkempen menjatuhkan Presiden Parti, serta pencanggahan kenyataan pemimpin tertinggi PAS dan Bersatu berhubung penstrukturan semula kepimpinan PN. Situasi menjadi lebih rumit apabila Presiden Bersatu mendakwa persetujuan telah dicapai untuk memansuhkan jawatan pengerusi PN dan memperkasakan Majlis Presiden. Namun dakwaan itu dinafikan oleh pimpinan tertinggi PAS termasuk Timbalan Presiden dan Setiausaha Agungnya yang menyatakan tiada persetujuan muktamad dicapai. Percanggahan terbuka ini menimbulkan persepsi bahawa PN gagal mengurus disiplin komunikasi dan penyelarasan kepimpinan, sekaligus melemahkan keyakinan rakyat terhadap keupayaan gabungan itu sebagai alternatif pentadbiran negara. Penganalisis politik dari Global Asia Consulting, Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Ahmad Sabri berpandangan kegagalan menyatukan mesej politik ini menunjukkan kelemahan struktur kepimpinan PN yang semakin mendalam dan berpotensi membawa kepada perpecahan jika tidak ditangani segera. Sementara itu, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia menyifatkan perbezaan pendapat terbuka antara PAS dan Bersatu sebagai sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah kerjasama kedua-dua parti, sekaligus menandakan ketiadaan keserasian dalam membuat keputusan strategik. Dalam perkembangan berkaitan wujud pandangan bahawa PAS kini bersedia memimpin PN sebagai langkah penstrukturan semula, bukan semata-mata perobotan jawatan. Pemerhati melihat langkah itu sebagai usaha memperkemas tadbir urus gabungan dengan memanfaatkan kekuatan jentera akar umbi PAS yang terbukti berkesan dalam beberapa pilihan raya sebelum ini. Bagaimanapun, penganalisis menegaskan bahawa sebarang perubahan kepimpinan perlu disertai pelan jelas dan disiplin organisasi, di samping fokus kepada isu rakyat seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, pendidikan serta integriti pentadbiran bagi memulihkan keyakinan pengundi. Dalam masa sama, beberapa pihak turut mengingatkan agar pendekatan politik berlandaskan emosi dan melampau, termasuk dalam doa dan retorik agama dielakkan. Konsep wasatiyah atau kesederhanaan dalam Islam disifatkan sebagai panduan yang penting agar perbezaan politik tidak membawa kepada perpecahan yang lebih besar. Secara keseluruhan, krisis yang melanda PN kini dilihat sebagai ujian terbesar buat gabungan itu. Sama ada penstrukturan semula kepimpinan mampu mengukuhkan kembali kerjasama PAS dan Bersatu atau mempercepatkan perpecahan, bergantung kepada keupayaan pimpinan menyelesaikan konflik secara matang dan berfokus kepada kepentingan rakyat. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.